Ni first time saya dekat field yang kemahiran. Sebab sebelum ni saya just belajar di MRSM saja. So to more to science. Ni sekarang ni I am trying to in practical kemahiran lah. Saya tengah memilih jalan saya untuk pergi field mana. So saya tengah try field ni, saya rasa okey, dia sesuai dengan saya. So saya harap saya dapat sambung dekat dalam bidang ni sangat. Saya masa bermula tu memang tak tahu apa-apa NDT. Masa dia explain teori tu tak boleh imagine. So bila dah masuk praktikal tu saya dah tahu dah macam mana dia berfungsi semualah. Harapan saya kos kerja yang bagus sebab saya pun nak gain knowledge saya lah, tak tetap dalam electrical je. So saya nak cuba bidang yang baru. Sebelum ni saya bekerja dalam bidang aviation, dalam bidang penerbangan. Jadi rancangan saya apabila saya join kursus NDT ni adalah saya masuk balik ke bidang tu untuk saya tunjukkan skill yang saya ada dengan pembelajaran yang saya lalui melalui bantuan daripada Yayasan LTAT dan juga RSA Academy ni lah. Sebelum join Laksamana pun saya dah pernah bekerja dalam bidang oil and gas. Jadi selepas program Laksamana ni saya bercadang untuk teruskan lagi di dalam bidang oil and gas dengan mahiran yang baru. Saya rasa apa membezakan Laksamana dengan program-program lain adalah kerana Laksamana ini menitik beratkan tentang placement, tentang penempatan selepas latihan. Sebab kita percaya tanpa penempatan yang spesifik, graduan ini ataupun pelatih-pelatih ini mereka tak dapat apply apa yang mereka pelajari. Bagi saya program ini adalah sangat baik dan memberi peluang kepada anak-anak tentera untuk menceburi bidang NDT. Sebab NDT ini actually banyak dia punya skop, dia merangkumi oil and gas, aerospace, marine, railway. Jadi banyak skop dia. Jadi kalau masuk bidang ni, insyaAllah di mana-mana boleh mendapat pekerjaan lah. Laksamana 3.0